Hai Kak. Hai. Jagung cheese tarik dua. Jagung cheese tarik 2 boleh? 2. Susu. Boleh. Kita letak pelantah sikit Okey. Pelantah. Betul. Sedikit garam. Garam eh. Garam sikit. Okey. 1 cup boleh makan berapa orang? 1 cup boleh makan 2 hingga 3 orang. Tapi kalau untuk cheese loaf 1 cup pun tak cukup. Alright, ni cheese ya. Okey. Ini cheese apa? Cheese mozzarella. Mozzarella. Ya, mozzarella. Dia nak siap dah eh. Alright, dah nak siap. Alright, dah Okey. siap. Okey, 1 cup. Okey. 1 lagi eh. Alright, one more. Alright, Okey. siap. Thank you. Macam ni berapa? Kalau macam tu 1 cup RM12. Okey. Okey Kak. Bagi mac and cheese 2. Mac and cheese 2, baik. Dalam mac and cheese ni ada apa? Kita ada ayam goreng. Okey. Ayam goreng crispy. Dekat dalam kuah ada lagi daging-daging lah. Kalau pasal tu daging-daging dekat dalam kuah. Oh. Alright. Ni macaroni. Okey. Alright. Lepas tu kita letak kuah. Dua kan, Mak? Ya, 2. Ni ayam goreng ah. Okey. So, ayam goreng ni kita akan letak atas kuah mac and cheese ni. Kau eh. Okay, paprika. Yang ni chili flake eh. Okey. Alright. Okey, macam ni berapa? Yang ni sama, RM12 je. RM12 eh. Alright.